الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berusaha Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Alhamdulillah, kita juga sudah pun melepasi hari raya Kurban dengan melaksanakan sembelihan, dan juga kepada jemaah haji yang telah selesai mengerjakan haji. Semoga Allah menerima amal saleh mereka dan juga amal saleh kita. Baik, kita sambung pada tajuk kita Pemurah di halaman 260. Sambungan ada sedikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la antadhara warasataka aghniya'a khairun min an tada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Rawahul Bukhari. Apabila engkau meninggal, engkau akan meninggalkan ahli waris yang kaya. Itu lebih baik, bukan lebih banyak, tulis itu salah. Itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan sengsara dan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Itu. Jadi ada harta, cari harta tak masalah, supaya bila kita meninggal kita boleh tinggalkan sedikit harta kepada ahli keluarga kita. Mudah-mudahan mereka ini tidak hidup sengsara dengan adanya sedikit harta kita. Kita tengok di depan. Dia sebenarnya dalam bab ni dia ada cerita lain lah, panjang lagi. Tapi tak apalah, kita ikut apa yang ada dalam buku ni. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akan tetapi harus diingatkan bahawa seseorang yang ingin menjamin kehidupan keluarganya mesti melakukan perkara yang baik, mencari rezeki dengan jalan yang halal, dan suka bersedekah daripada hartanya, serta tidak mengabaikan kewajipan terhadap Allah. Banyak tu untuk hidup bahagia tu, melakukan perkara baik, cari rezeki dengan cara yang halal. Itu penting, rezeki cara yang halal. Benda-benda dia innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas, sesungguhnya haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihah. Di antara halal dan haram tu ada perkara-perkara yang samar, yang meragukan. Yang tu semua kita tinggalkan. Jadi benda ni jelas. Halal haram bukan setakat makan minum ya. Pekerjaan, cari duit dan sebagainya masuk. Samalah makan minum pun gitulah. Benda yang jelas. Makanan yang halal tu jelas. Makanan yang haram itu jelas. Ya. Dan ada benda-benda syubhah. Mungkin makanan itu, benda yang nak dimakan itu benda yang halal, tapi disediakan oleh bukan Islam. Itu benda syubhah lah. Yang itu yang nak kena tengok, perhati bagi elok-elok. Ruginya kita benda-benda yang haram.
wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram. Dalam satu hadis yang panjang disebut ada seorang yang berjalan kaki jauh di padang pasir dalam keadaan berdebu rambutnya, okey, dalam keadaan berdebu rambutnya, kemudian menadahkan tangan ke langit dan berkata ya Rab, ya Rab. Dalam hadis tersebut dia menadah tangan meminta pada Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta itu, minta ini. Sedangkan tu wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram, makanan dia makanan yang sumber haram, minuman dia minuman daripada sumber yang haram, pakaiannya itu adalah dari sumber yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana doa dia itu tadi hendak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hati-hati dalam benda halal haram ni. Jangan ambil ringan lah, jangan ambil ringan, jangan begitu. Jaga benda begitu, jaga. Ialah kami yang dah masuk siri 6, siri 7 ni memang dulu kita makan minum mak ayah kita pesan jaga, kan? Bukan boleh sebarang benda kita makan. Sekarang ni tengok mudah sangat, dia tak ambil peduli ya. Janji sedap, janji free, boleh makan. Dia tak boleh begitu, dia kena jaga. Dan suka bersedekah, begitu juga. Nak harta yang banyak, kena banyak sedekah. The more you give, the more you get, kan? Kalau kita malas nak bagi kat orang, kita kedekut tak mau bagi kat orang, macam mana kita nak dapat? Kita takkan dapat. Hari tu kita dah ambil hadis dah. Hadis yang malaikat turun setiap pagi tengok pada setiap manusia. Kalau siapa yang bagi mula pagi, awal pagi itu sudah mula bersedekah, maka malaikat tu Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah berilah kepada orang yang infak, orang yang berderma itu tadi, khalafan, bagi balasan. Selalunya balasan daripada Allah berlipat ganda. Bagi orang yang tidak memberi sedekah di pagi hari lagi, maka dah didoa oleh malaikat yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berilah kepada orang yang mumsik, orang yang genggam pegang duit tak mau sedekah pada orang itu, talafan, kecelakaan. Yang begitulah hidup kita ni, kena banyak memberi, banyak bersedekah. Tak perlu sayang. Harta yang kita nak ambil di hari akhirat itu adalah harta yang kita beri di dunia, bukan harta yang kita himpun di dunia. Dia ada satu, saya nak sebut satu fenomena yang cukup sedih. Kita di dunia, kita berusaha untuk menjadi seorang yang kaya, memiliki harta yang banyak, kan? Banyak. Tapi bila kita mati, kita tak boleh bawa benda tu. Tak boleh langsung bawa. Sekeping geran tanah tak boleh bawa. Geran kereta, green card tu tak boleh bawa. Apa pun tak boleh bawa, kan? Mati itu pun dengan kain putih yang harganya murah, kemudian masukkan ke dalam keranda itu pun murah ya. Kemudian simpanlah masuk dalam tanah. Tapi bila kita mati, kita ditanya tentang setiap harta kita yang di dunia. Kita mati tak boleh bawa harta tu. Tapi bila kita dah masuk dalam tanah, kita ditanya tentang harta kita di dunia. Buat apa? Kenapa tak bagi orang miskin? Kenapa tak keluar zakat? Kenapa itu? Kenapa ini? Tu kena tanya. Sebab tu nak mudah benda-benda ni semua jangan disimpan lah. Bagi siap-siap apa semua tu. Untuk bagi kepada waris, hibah dan sebagainya, berikanlah. Islam telah menegaskan bahawa anak dan harta kekayaan merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada manusia sebagai ujian. Nikmat tapi sebagai ujian. Jika dia lalai terhadap kewajipan yang telah ditetapkan oleh agama, maka harus diketahui bahawa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diterimanya itu akan berubah menjadi malapetaka. Ada duit jadi bala kepada dia. Ada anak-anak jadi bala kepada dia. Bukan anak dan duit itu menjadi nikmat kepada dia. Bahkan nikmat itu merupakan musuh yang paling berbahaya. Jadi hati-hati. Sebab itu Nabi Sulaiman ketika duduk di atas singgah sana dia dengan keadaan yang begitu mewah, dengan keadaan boleh bergerak, boleh memahami
perkataan-perkataan daripada haiwan, mudah saja bergerak dengan awan dan sebagainya. Apa disebut? Disebut bahawa dia tahu bahawa apa yang Tuhan berikan kepada dia, hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan, limpah kurniaan Tuhanku kepada aku. Kan? Adakah aku ashkuruhu am akfur? Adakah aku bersyukur ataupun aku akan kufur? Itu bila dia dapat benda-benda nikmat daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Itu anak dan juga harta merupakan ujian. Surah At-Taghabun. Orang yang duduk berpangku tangan tidak mahu berjuang kerana ingin terus bersanding dengan isterinya, atau orang yang tidak mahu bersedekah dengan hartanya agar dia dapat mengumpulkan kekayaan untuk diwariskan kepada anak keturunannya, maka dia adalah orang yang derhaka kerana mengingkari kewajipan dan tidak bersyukur ke atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sesungguhnya dia telah membuat sesuatu yang mencelakakan dirinya sendiri. Khawlah binti Hakim meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut, innakum latubakhiluna wa tujannibuna wa tujahhiluna wa innakum liman raihanullahi ta'ala. Rawahu Tirmizi. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah sambil mengendong salah seorang cucu lelakinya. Kemudian baginda berucap, kalianlah, yakni anak-anak, yang menyebabkan para orang tua menjadi bakhil, penakut dan bodoh. Sesungguhnya kalian adalah rahmat kurniaan Allah sebagai ujian. Hadis riwayat Tirmizi. Nanti kita tengok macam mana keterangan ataupun syarah bagi hadis ini. Orang terlalu sayang kepada anak sehingga menjadikannya seorang yang bakhil. Itulah. Dia kerana anak ni mak ayah jadi hilang habis semua. Sifat-sifat tu jadi hilang semua. Anak cucu jalan dengan mak ayah petang hari, lalu dekat rumah orang ada pokok pelam. Dia nak ndak buah pelam. Mak dia ke, bapak dia ke, datuk dia ke, nenek dia ke, hilang rasa malu. Pi rumah orang tu minta, kan? Nak minta sebiji dua bagi anak cucu makan boleh tak? Gitu. Kalau ikut hati dia tak minta ke orang, kan? Ada rasa malu. Tapi kerana anak, kerana anak buat macam tu, kan? Gitulah. Anak bukan dia kira semua tu, dia tak ambil fikir. Cerita di sekolah pun sudahlah. Dia buat salah, mak ayah dia kena mai. Kalau ingat mak ayah dia nak mai ke? Tak mai. Dia malu. Tapi kerana anak mai juga. Tu kan kadang anak tak sedang langsung benda-benda gitu. Sehingga menjadikannya seorang yang bakhil, pengecut dan bodoh. Gitulah. Jadi tak betul. Baru ni, macam kes baru ni, anak isap vape di sekolah, kan? Lepas tu kena rotan. Mak ayah mai duk tikai pula ke mai duk tikai sekolah. Jadi apa? Jadi sifat bodoh lah benda tu. Sekolah nak ajak benda lain, anak buat benda salah, tapi mak ayah duk pertahankan anak. Jadi benda tu cerdik tak cerdik, tanya siapa pun semua orang kata bodoh benda gitu. Tapi kerana anak, mak ayah jadi
mak ayah jadi macam tu. Sebab tu benda ni bukan senang, bukan senang nak didik anak tu. Terlalu sayang pada anak menjadikan kita bakhil, pengecut dan bodoh. Maka dia akan menderita dan mendapat kerugian yang besar. Macam kita tengok cerita anakku Zazali macam itulah, punya duk layan buat salah pun layan, akhir sekali jadi penjenayah. Manusia akan selamat jika sebelum mengenal sesuatu dia telah mengenal kewajipannya kepada Allah dan hak-hak sesamanya. Sebab tu kenal Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, وروي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نشر الله عبدين ممن أكثر لهما من المال والولد فقال لأحدهما أي فلان ابن فلان قال لبيك ربي وسعديك قال ولم أكثر لك من المال والولد قال بلى أي ربي قال وكيف صنعت فيما أتيتك قال تركته لوالدي مخافة العيلة قال أما إنك لو تعلم العلم لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا أما أن الذي تخوفت عليهم قد أنزلت بهم ويقول للآخر أي فلان ابن فلان فيقول لبيك أي رب وسعديك قال ألم أكثر لك من المال والولد قال بلى أي رب قال كيف صنعت فيما أتيتك قال أنفقت في طاعتك ووثقت لوالدي من بعدي بحسن طولك قال أما أنك لو تعلم العلم لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا أما أن الذي وثقت به قد أنزلت بهم رواه الطبراني. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali dua orang hamba-Nya yang mempunyai banyak harta, kekayaan dan anak keturunan. Ini diambil contoh dua orang saja. Semua dihidupkan balik. Tak ada siapa yang tak dihidupkan, Semua dibangkitkan kembali. Dia macam bila dah bangkit semua akan tuju ke padang mahsyar, bergerak macam mana belalang, jara di muntashir, sebut dalam Quran gitu semua bergerak macam belalang. Kepada salah seorang di antaranya Allah berseru, ada dua orang dibangkitkan, kemudian Allah tanya salah seorang, wahai fulan bin fulan. Kemudian hamba itu menjawab, ya, aku menghadapmu Tuhan yang maha agung. Begitulah, ya Rabb, wahai Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, bukankah aku telah memberikan banyak harta dan anak? Hamba itu menjawab, benar, wahai Tuhan. Allah bertanya lagi, engkau pergunakan untuk apa yang aku berikan kepadamu? Anak dan harta yang Tuhan bagi banyak tu buat apa? Hamba itu menjawab, aku tinggalkan untuk anakku. Aku bimbang mereka akan hidup menderita. Jadi harta tu dia tinggalkan untuk anak dia sebanyak yang ada. Sebab bimbang takut anak-anak ini hidup menderita, susah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, seandainya engkau mengetahui keadaan mereka sepeninggalanmu, tentu engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kerana apa yang engkau bimbangkan itu kemiskinan telah aku takdirkan kepada mereka. Mungkin anak-anak dia tak pandai urus duit, boros dan sebagainya. Jadi kebimbangannya anak dia tu akan jadi miskin, jadi sungguh. Kepada hamba yang satu lagi Allah Subhanahu wa taala berseru, wahai fulan bin fulan. Kemudian hamba itu menyahut, ya, aku menghadapmu Tuhan yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, bukankah aku telah berikan engkau banyak harta dan anak? Hamba itu menjawab, benar ya Tuhan. Allah bertanya lagi, engkau pergunakan untuk apa yang aku berikan itu? Jadi anak dan harta yang banyak tu guna untuk apa? Hamba itu menjawab, aku bersedekah demi ketaatanku kepadamu. Bukan kerana anak, tapi dia buat kerana Allah.
Anak yang aku tinggalkan nasibnya, aku percayakan kepada kebaikan pemberianmu. Dia yakin dengan Allah, bahawa bila dia meninggal dunia, dia tinggalkan harta dia tinggalkan anak dia serah bulat-bulat kepada Allah. Allah menegaskan, seandainya engkau mengetahui keadaan mereka setelah sepeninggalanmu, tentu engkau akan banyak tertawa dan sedikit menangis. Kerana apa yang menjadi kepercayaanmu itu telah aku takdirkan. Jadi dia yakin bahawa Allah akan bimbing anak dia ke arah yang baik walaupun dengan harta yang sedikit. Maka Allah pun buat begitu. Islam melarang kepada orang yang bersifat bakhil terhadap diri sendiri, keluarga, saudara dan orang lain. Begitulah. Lah ni dia ada apa? Dia ada hak dia duk sebut apa? Me time. Gitulah. Untuk diri sendiri. Lama dah Islam sebut benda tu. Ada apa-apa pun untuk diri kita tu jangan lupa. Tidak bakhil terhadap diri sendiri bererti kita mesti mencari sesuatu yang diperlu untuk diri kita dengan jalan yang halal, serta berusaha menyelamatkan diri dari kemiskinan yang dapat merosakkan kedudukan di mata masyarakat. Ikhtiarlah benda apa pun. Boleh. Kalau kasut kita tu kita pakai menyebabkan kaki kita sakit, tukarlah ambil kasut lain. Begitulah. Kalau kita ada penyakit yang mengganggu kita, berubatlah, merawatlah supaya penyakit itu hilang dan kita jadi elok. Begitu maksudnya begitu. Jangan ada rasa kedekut. Oleh itu tempuhilah hidup dengan jalan yang sederhana, tidak berlebih-lebihan dan tidak bakhil. Beli kasut takat boleh pakai, kaki jangan sakit. Bukan beli kasut sampai harga RM1,000. Sama ya orang beli pakai gitu kan. Tapi kasut tu kalau dah sampai koyak, tapak pun dah tembus, tak payahlah dia pakai kasut tu. Guna untuk kepentingan diri. Kena tahu benda-benda begitu. Kalau kita orang yang jaga semayang, kita takkan pakai kasut yang tembus tapak kaki. Sebab kita tahu kaki kita akan kotor, kemudian kita nak semayang macam mana? Contohlah, kan? Contoh kita buat begitu. Ataupun baju yang tak kita jaga dengan baik sebab satgi kita nak semayang. Jadi jaga benda-benda gitu. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan sebagai berikut. Pada suatu hari ada seorang masuk ke dalam masjid Nabawi dengan pakaian yang kotor dan koyak-koyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan para sahabatnya supaya mengumpulkan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 2 helai baju. Bila Nabi tengok orang tu kelihatan susah, pakaian dia kotor dan koyak, jadi Nabi pun tanya pada sahabat siapa yang ada baju lebih dan sebagainya, bagi, dan Nabi sendiri bagi 2 helai baju. Setelah orang itu mendengar Nabi memerintahkan orang-orang supaya bersedekah, kemudian dia menyerahkan salah satu, dia dapat 2 helai baju daripada Nabi, dia ambil salah satu baju yang baru diterimanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada sahabatnya, tahukah kalian orang yang berpakaian kotor dan aku berikan kepadanya 2 helai baju itu? Semasa aku perintahkan kepada kalian supaya bersedekah, dia terus menyerahkan salah satu dari baju yang baru diterimanya itu. Itu dia. Dia dapat 2 helai baju, dia bukan ada baju pun. Nabi bagi kat dia. Kemudian masa tu Nabi galakkan sahabat supaya bersedekah. Dia dapat 2 helai, selai lagi bagi, selai lagi dia bersedekah. 1 helai dia ambil. Kita lah kalau kita orang susah, dah dapat 2 helai, Nabi sebut lagi kata, tolong bok mai baju lagi, kita pegang 2 helai tu. Hak orang bok mai sekali pun ambil juga. Mau 4-5 helai. Tu. Betul beza benda tu. Benda tu beza. Sebab kita tak nampak balasan tu. Kita tak nampak balasan tu. Depa ni hidup zaman Nabi, dia memang dia yakin benda tu. Setelah itu dengan suara yang kuat baginda berkata kepada orang yang baru diberi 2 helai baju, "Nah, sekarang ambillah bajumu itu." Kemudian orang itu diizinkan pergi. Hadis riwayat Abu Daud. Jabir telah meriwayatkan hadis sebagai berikut.
pada suatu hari seorang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa emas, ketulan, disebut dalam hadis tu ketulan emas. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aku bertemu emas ini dari bahan mentah." Maksudnya ada disebut dalam hadis, saya cek tadi syarah tu, mungkin diambil daripada tempat orang duk melumbung emas, orang duk cari emas. Dia dapat begitu, dari bahan mentah. "Ambillah ini sebagai sedekah. Aku tidak mempunyai apa-apa selain ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling muka ke arah lain. Kemudian orang itu berkata lagi seperti yang telah diucapkan. Dia kata, "Ambillah." Sekali lagi dia sebut, dia dah ada emas, ambillah emas ini. Rasulullah berpaling ke arah lain pula. Mungkin tadi berpaling ke arah kanan, kali ini berpaling ke arah kiri. Kemudian orang itu mengucapkan kata-kata itu semula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling ke arah lain lagi. Kemudian akhirnya orang tersebut berkata dari belakang baginda. Bila dah kiri kanan Nabi tak mau, Nabi pusing, dia mai daripada belakang, dia sebut gitu, "Ambillah emas ini." Begitulah disebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima emas itu dan melemparnya. Sahabat kata apa? Seandainya terkena kepada orang tentu akan cedera. Maksudnya apa? Nabi lempar deraslah. Baling sungguh-sungguh. Nabi baling sungguh-sungguh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi tak mau emas tu. Nabi sebut apa? Cuba tengok ni. "Ya'ti ahadukum bi jami'i ma yamliku fa yaqulu hadhihi sadaqah, thumma yaq'udu yatakaffafu an-nas. Khairas sadaqati ma kana ala zahri ghani." Rawahu Abu Dawud. Seorang dari kalian datang membawa semua yang telah dimilikinya, lalu berkata, "Ini adalah sedekahku." Tu yang silap tu. Dia bawa semua yang dia miliki, bukan sebahagian. Setelah itu dia tidak mempunyai apa-apa dan menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang lain. Hak dia ada, dia pergi bagi sedekah apa semua, dia hidup susah, kemudian duk harap orang pula bagi sedekah dekat dia. Sedekah yang baik itu, sedekah yang baik iaitu sedekah yang dikeluarkan semasa dalam keadaan hidup kaya. Masa itulah masa kita keluarkan sedekah dalam keadaan hidup. Jadi kalau kita masa hidup ni, keluarkanlah sedekah. Sebab bila mati semua orang nak sedekah. La asaddaqanna. Tu dalam ayat Quran sebut gitu. Minta kepada Allah, dia ada bawah tajuk apa? Cita-cita orang yang mati. Dia ada cita-cita orang yang hidup, dia ada cita-cita orang yang mati. Dia ada cita-cita orang saleh yang mati, dia ada cita-cita orang yang buat maksiat bila dia mati. Dalam hadis panjang tu. Cita-cita orang yang mati ni, kalau yang kita nak sebut ni cerita-cerita orang yang buat maksiat. Dia ada banyak cita-cita depa ni, banyak. Dia disebut sedikit-sedikit, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Dia kalau boleh, orang yang mati ni, orang yang buat maksiat, bila dia mati, dia minta kepada Allah supaya hidupkan dia balik. Sebab apa? Sebab bila hidupkan dia balik, dia boleh bersedekah. Itu yang dia minta. Dia boleh bersedekah. Sedangkan tabung hari Jumaat lalu lena, buat tak tahu lah. Tapi bila dia mati, dia hidup balik, dia minta kepada Allah supaya hidup balik, bawa mai ke dunia ni sebab dia nak bersedekah. Itu satu contoh. Itu satu contoh. Contoh lain ada tak dalam hadis. Bila Nabi lalu kawasan perkuburan, Nabi sebut bahawa mereka yang hidup dalam kubur ni, lalu di kiri kanan Nabi ada dua kubur. Nabi kata orang yang hidup di kiri kanan ni, maksudnya dalam kubur tu, mereka bercita-cita kalau boleh nak hidup balik, nak mai dunia. Tujuan dia apa? Mereka nak minta kalau boleh bagilah, boleh semayang 2 rakaat pun jadilah. Tak minta banyak, 2 rakaat pun jadilah. Sebab mereka masa hidup tak semayang. Tapi bila mereka masuk dalam alam kubur, mereka diseksa. Dan mereka tahu lepas daripada alam kubur ni, nanti di alam akhirat lagi teruk mereka akan disiksa. Sebab tu sangat-sangat mereka ni minta kepada Allah
supaya boleh hidupkan mereka ni balik untuk semayang walaupun 2 rakaat. Jadilah 2 rakaat pun, 2 rakaat pun tak apalah, janji boleh semayang lah. Tu dia. Nak buat macam mana? Tu yang kata bila dah mati tak boleh buat apa dah. Sebab tu disebut dalam hadis tadi, kalau nak bersedekah masa hidup, bukan masa mati. Itu yang sangat baik. Kan gitu. Masa orang semayang 20 rakaat tak mai pun. Tapi bila dah mati, 2 rakaat pun minta. Masa hidup hak semayang 20 rakaat pun depa bertikai. Apalah buat tarawih sampai 20 rakaat. Orang buat 8 ya. Oh, pandai depa. Kan? Depa 2 rakaat pun tak buat. Tapi bila dah mati, minta nak hidup balik. Bagi orang yang saleh, orang yang baik-baik, khususnya orang yang mati syahid, mati berperang fi sabilillah, depa ni pun minta untuk hidup balik. Mereka ni pun minta kepada Allah untuk hidup balik. Tetapi dijawab balik bahawa itu adalah ketentuan Allah. Tak ada siapa yang mati boleh hidup balik. Pasal apa mereka nak hidup balik? Sebab bila mereka hidup balik, mereka nak pergi berperang, jihad fi sabilillah. Sebab mereka mati jihad fi sabilillah. Ni yang perang zaman Nabi ni, mati kena bunuh, kena tikam, kena panah dan sebagainya. Mereka suka, mereka hidup balik, mereka pergi berperang, kemudian mereka dibunuh, mereka mati. Kemudian mereka minta hidup balik, pergi perang lagi, bunuh, mati. Lepas tu minta hidup balik, macam tu. Mereka minta kalau boleh ulang-ulang. Itu nikmat bagi mereka. Dapat mati fi sabilillah. Gitu. Tu cita-cita mereka lah. Tapi semua tu tak ada lah. Bila dah mati tak ada dah. Habis begitu je lah. Pangkat apa pun tak ada. Baik, jadi itu itu di antara hadis yang disebutkan begitu. Hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi dan juga Hakim. Ketua keluarga wajib berusaha memenuhi keperluan keluarganya dengan niat ikhlas. Dia tak boleh buat lebih kurang. Makan, minum, pakai, keluar duit lah. Islam melarang seorang suami membiarkan isteri dan anak-anaknya hidup dalam kesempitan. Bagi ya. Sedangkan dia membelanjakan wang untuk kepentingan lain. Inilah suami yang ada. Kadang-kadang dia ada hobi tapi anak isteri hidup melarat. Kan? Beli mesin mengai tu sampai 1,000 lebih, 2,000. Beli batang kai itu tak sangka bukan satu. Kan? Batang kai dia tu buh di rumah macam nak buka kedai tau. Kan? Punya banyak. Tapi anak isteri hidup susah. Kan? Dia beli alat memancing dia tu, contohlah, dia beli alat mancing dia tu beribu. Buh di rumah tu beribu. Tu hak minat yang tu lah. Kalau minat hak lain lah. Minat kereta, cerita kereta pula. Minat mutu, cerita mutu pula. Anak bini tu nak makan pun susah. Dia tak peduli. Dia duduk kira sonok dia. Tak betul itu. Benda tu tak betul. Cara tu hidup tu tak betul. Ni buku ni dia bagi tahu dah. Sedangkan dia membelanjakan wang untuk kepentingan yang lain. Tak ada apa pun. Walaupun urusan lain penting, maka keluarga wajib diutamakan. Yang tu dulu. Tengok yang tu dulu, keluarga dulu. Sehubungan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, rawahu Muslim. 1 dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah, atau 1 dinar yang engkau sedekahkan dalam usaha membebaskan hamba, 1 dinar yang engkau sedekah untuk kepentingan keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang engkau berikan kepada keluargamu. Itu dia. Ada jihad fi sabilillah, kemudian ada nak bagi dekat orang yang nak tebus diri dia sebab dia jadi hamba, kemudian ada lagi kita nak bagi kepada keluarga. Ada 3 tu. Duit ada 1 dinar, nak bagi 3, payah. Kita pilih 1. Pilih mana baik? Belanja ahli keluarga kita. Itu lebih baik daripada pergi bagi sedekah. Walaupun fi sabilillah tadi disebut gitu nah. Jadi ni ambil hadis ni, ingat baik-baik. Hadis sahih riwayat Muslim. Mengenai keikhlasan dalam memberi nafkah kepada keluarga, secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslima idza anfaqa ala ahli nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah, rawahu al-Bukhari. Semua hadis-hadis yang kuat, hadis sahih. Seorang muslim yang memberi nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas,
dan dia memperoleh pahala sedekah. Wa huwa yahtasibuha, ihtisab, muhtasab. Muhtasab ni apa maksud dia? Yahtasibuha, ihtasaba, yahtasibu. Seorang yang membelanjakan keluarga dia, dia bagi makan atau bagi pakai dekat isteri, anak-anak dia. Wa huwa yahtasibuha, dia mengharapkan dapat pahala. Benda yang dia buat tu, dia pergi cari makan, bawa balik, bagi dekat anak bini dia makan, pergi beli baju ke kain apa, bagi anak bini dia. Masa dia duk buat benda tu, dia rasa aku nak daripada Allah supaya benda yang aku buat ni Tuhan bagi pahala. Dia harap sangat-sangat pahala. Kanat lahu sadaqah, maka dia akan boleh pahala sedekah. Oi, saya nak cerita sekali lagi. Itu abang dah. Kok ada yang tak dengar. Pahala sedekah ni jangan dibuat main. Pahala sedekah ni sangat besar. Pahala sedekah ni sangat besar. Saya ringkaskan ceritalah. Bila seseorang itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dibacakan kepada dia, kamu pada tarikh sekian, sekian pukul sekian buat benda ni, buat benda ni, buat benda ni, malaikat baca benda tu semua. Okey, tak apa, ada benda tu. Kemudian dibawa mai pula pahala-pahala dia letak atas mizan, atas timbangan. Diletak dosa dia, diletak pahala dia. Pahala hak dia buat baik tu, ibadat dia berpuluh tahun, pi timbang, tengok kurang. Hak buat maksiat lebih daripada hak buat ibadat. Saya ringkas ya cerita ni, kalau nak baca panjang. Kemudian Tuhan bawa mai satu pahala sedekah. Pahala sedekah tu apa? Dia masa dia mandi di sungai, ada orang miskin lalu tepi sungai tu, dia letak baju dia letak roti dia tepi sungai. Kawan tu minta kat dia roti, dia kata ambil sekerat, tinggal kat aku sekerat. Dia kata ambil sekerat ya, tinggal kat aku sekerat. Tak apa, orang susah tadi pun ambil sekerat, tinggal kat dia sekerat. Kemudian bila dia mati, pahala hak dia bagi roti sekerat tu pahala tu masuk dalam mizan tu. Pahala tu tadi memberatkan kebaikan dia daripada kemaksiatan dia. Kalau nak ikut di dunia, roti sekat ya. Sekat ya, bukan banyak mana pun. Pahala dia buat tu, pahala semayang dia, sembahyang ibadat berpuluh tahun. Tapi pahala sedekah tu, roti sekat ya, bukan banyak mana pun. Tak banyak mana, tapi pahala tu besar tak? Besar. Baik tu kalau kita bagi makan kepada anak isteri kita dengan kita mengharapkan pahala, ya, kita dapat pahala. Pahala tu pahala sedekah. Lah dak lah kita tak rasa apa lah sebab kita tak nampak. Sebab kita tak nampak. Tu cerita tu adalah masih ada apa? Ada ulasan-ulasan daripada ulama-ulama hadis sampai dia kata apa? Silap pi bagi sedekah. Bagi silap pi bagi separuh. Kalau bagi sebiji roti lah tak kelega. Banyak pahala. Tapi nak buat macam mana? Benda dah mati. Jadi bila kita yang belajar, kita tahu, kita pernah dengar, bagilah, bagi. Jadi yang ini sedekah lebih baik bagi kepada ahli keluarga dahulu. Mengenai keikhlasan dalam memberikan nafkah kepada keluarga secara khusus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu hadis tadilah, seorang muslim yang memberi nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas, maksudnya dengan mengharapkan pahala daripada Allah, dia akan memperoleh pahala sedekah. Nilai pahala dia tu pahala sedekah. Nak abang kata pahala sedekah tu besar. Begitu. Hadis riwayat Bukhari. Petunjuk yang diberikan oleh Islam itu juga sekaligus merupakan celaan terhadap tindakan mereka yang suka membelanya, membelanja bersama teman-temannya. Dengan kawan-kawan bukan main lagi belanja, tak sangka. Minum ni tak sangka. Dengan anak bini kedekut. Naknya pahala tu, belanja anak bini tu lebih daripada kawan-kawan. Ada duit lebih kurang sikit, ajak dia pergi keluar pergi makan. Dia dalam bulan Muharram tu ada disebut. Dalam bulan Muharram tu ada disebut. Kalau kita belanjakan ahli keluarga kita dalam bulan Muharram tu, kita belanja, maka kita tidak akan apa-apa sepanjang tahun. Ada disebut benda tu dalam syarah hadis dan sebagainya. Sedangkan dengan keluarganya dia bersikap keras dan susah untuk dia memberi nafkah.
ini adalah contoh yang amat buruk. Yang sebut tadilah, dengan kawan-kawan bukan main lagi, dengan keluarga kedekut. Keluarga lebih berhak mendapat bantuan dari kelebihan harta yang ada pada seorang Muslim. Mereka lebih berhak menerima pemberian-pemberian daripada orang lain. Apabila bantuan atau pemberian itu diberikan kepada orang lain, maka perbuatan itu tidak wajar dan ia tidak memperoleh kebajikan apapun dari pemberiannya. Yalah, keluarga dia lebih memerlukan, dia tak bagi, dia bagi dekat orang lain. Rugilah. Bahkan perbuatan itu dapat menanamkan rasa tidak senang dan menyakitkan hati kaum keluarga yang ditinggalkannya itu. Mereka akan diremehkan, ditusuk perasaannya dan dicemuh. Apabila bantuan diberikan kepada orang lain dengan maksud seperti itu, maka infak yang dilakukan itu akan berbalik membahayakan si pemberi bantuan itu sendiri dan berubah menjadi malapetaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ya ummata Muhammad walladzi ba'atsani bil haqq la yuqbalullahu sadaqatun min rajulin walahu qarabah muhtajuna ila sillatihi wa yasrifuha ila ghairihim walladzi nafsi biyadihi la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah." Rawahu Tabarani. Wahai umat Muhammad, demi Allah yang mengutuskanku dengan kebenaran. Ini sabda Nabi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meredai sedekah seseorang yang mempunyai keluarga yang memerlukan bantuannya. Keluarga dia ada, keluarga dia susah, keluarga dia perlukan bantuan dia, tapi dia tak bagi, dia pergi sedekah tempat lain. Tetapi dia memberikannya kepada orang lain. Jadi tak ada di situ. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, pada hari kiamat Allah tidak sudi melihat orang itu. Jangan. Dia hari kiamat kalau Allah tak mau tengok kita, ya, tak bau syurga. Tak bau syurga. Ada orang-orang yang Allah tak mau tengok. Ada orang-orang yang Allah tak mau tengok. Antaranya kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, cerita pasal silaturrahim. Ada orang yang di dunia ni dia putuskan hubungan dia dengan adik-beradik dia. Dia putus hubungan dengan adik-beradik dia. Bila esok ni nanti di padang mahsyar dipanggil, bila panggil mai dia tu, dia dalam hadis tu dia sebut bah, Allah tak mau tengok. Tengok muka pun tak mau, sebab dia di dunia dia putus dengan adik-beradik dia. Allah kata apa dekat malaikat? Campak dia masuk dalam neraka. Tengok pun tak mau. Tu saya kata, jangan lupa main. Bila hadis sebut kata Allah tak mau tengok, hati-hatilah. Itu sangat besar. Gitulah dengan keluarga ni, tetap buat tak kisah, buat tak peduli. Tapi dengan kawan-kawan tu, nombor satu, telefon ya pukul berapa, ajak pergi mengai, pergi, tak ada masalah. Telefon ya pukul berapa, cuti 2 hari pun nak pergi ride, pergi, tak kisah. Mutu semput tak boleh pergi, pun pergi juga. Tapi dengan keluarga tu berkira sungguh, jangan baik-baik, jaga baik-baik. Mati esok Allah tak tengok ya. Gitu nah. Jangan baik-baik. Jadi hati-hati benda begitu nah. Dan kita ada sikit lagi satu hadis saya baca, lepas tu kita habis tajuk ni. Zainab As-Saqafiyah, isteri Abdullah bin Mas'ud, telah meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, wahai kaum wanita, hendaklah kalian bersedekah. Yang ni Nabi sebut. Ada yang kata Nabi sebut masa bila? Nabi sebut masa sembahyang hari raya. Bila dah sembahyang raya, lepas tu baca khutbah. Habis baca khutbah, Nabi pi dekat kawasan orang perempuan, kawasan jemaah perempuan hak duk sembahyang tu. Kemudian Nabi sebut benda tu. Bilal ada sama, Bilal bawa kain. Dalam kain tu dia akan letak sedekah. Jadi apa sebut? Wahai kaum wanita, hendaklah kalian bersedekah, walau dengan sebahagian perhiasan kalian. Tak kiralah pakai rantai ke, gelang ke apa ke, cincin, bagilah. Aku kemudian pulang dan berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, engkau orang miskin dan berhak menerima sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami bersedekah. Datanglah kepada Rasulullah dan tanyalah, jika aku mendapat pahala dari sedekah yang akan aku berikan kepada kamu, baiklah.
Tetapi kalau tidak, aku akan berikan kepada orang lain. Abdullah menjawab, datanglah sendiri. Jadi dia suruh suami dia. Isteri dia kaya, isteri orang kaya, suami itu orang miskin. Tapi dari sudut beri nafkah untuk kehidupan keluarga, bagilah. Tapi isteri itu kaya sangat, kan? Isteri itu kaya, cuma suami itu miskin. Jadi dia kata dekat suami dia, pergi tanya Nabi, sebab Nabi suruh sedekah. Kalau aku bagi sedekah dekat kamu, maksudnya isteri bagi sedekah dekat suami, itu dapat pahala banyak, tak apalah aku bagi. Tapi kalau tak, jadi aku takkan bagi, aku bagi kat orang lain. Dia kata, pergilah tanya kat Nabi. Tapi Abdullah bin Mas'ud kata apa? Pergilah tanya sendiri, datanglah sendiri. Jadi dia kata apa? Aku berangkat ke rumah Rasulullah. Setibanya di hadapan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertemu dengan seorang wanita dari kaum Ansar. Kaum Ansar ni apa? Orang asal penduduk Madinah. Yang mai pada Mekah dikenali dengan Muhajirin. Keperluannya sama dengan keperluanku. Gitu juga. Maksudnya nak tanya, kalau isteri bagi sedekah dekat suami dapat pahala tak? Aku tidak berani masuk. Kemudian Bilal keluar. Aku berkata kepada Bilal, tolong beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang wanita menunggu di hadapan pintu hendak bertanya, sedekah manakah yang mendatangkan pahala? Apakah yang diberikan kepada suaminya masing-masing, ataukah yang diberikan kepada anak-anak yatim piatu yang diasuhnya? Minta Bilal tolong tanya Sa'ad. Dia pun nak masuk rumah tak boleh. Sebab katanya dalam sebagai hadis sebut, dalam rumah Nabi itu pun ada orang lain. Tetapi engkau jangan beritahu siapa kami berdua. Jangan sebut. Jangan sebut kata aku ni isteri Abdullah bin Mas'ud. Gitulah maksud dia. Bilal masuk lalu bertanya kepada Rasulullah. Baginda bertanya. Jadi Bilal pun tanyalah hajat dia apa. Isteri bagi dekat suami baik ke, ataupun isteri bagi sedekah dekat anak yatim baik ke? Baginda bertanya, Nabi yang tanya, siapakah dua orang wanita itu? Bilal menjawab. Bilal tak mohong lah, dia jawab betul. Seorang wanita dari kaum Ansar dan Zainab. Zainab tu perempuan tu lah, isteri Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bertanya, Zainab yang mana? Bilal memberitahu, isteri Abdullah bin Mas'ud. Dia gitu Sebab Nabi nak kepastian. Atas pertanyaan yang diajukan oleh Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi dua orang wanita itu pahala hubungan persaudaraan dan pahala sedekah yang dikeluarkan. Artinya kalau dia bagi dekat suami dia, maka itu baik, dia ada pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu ala miskinin sadaqatun wa 'alal qaribi sadaqatani sadaqatun wasilatun, rawahu Tirmizi. Sedekah kepada orang miskin mendatangkan satu pahala, dan sedekah kepada kaum keluarga yang miskin tu akan mendatangkan dua pahala. Apa dia? Pahala sedekah pun dapat, pahala silaturahim pun dapat. Jadi kita dah dapat faham dah bahawa dalam bab sedekah ini lebih baiklah kita berikan kepada ahli keluarga kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.